Trump dapat 1 trilion dari Malaysia. Steady lah PMS. Jangan duk merapu sangat. Ego tu turun sikit. Katanya kejayaan besar. Tapi bila baca isi perjanjian, ini bukan kerjasama. Ini penyerahan suar tengkok. Pasal ego, sanggup gadai kedaulatan negara. Nak pukul nama ni yang pasal Amerika dapat kuasa kawal pelaburan ekonomi sampai dasar luar negara kita. Kawalan ekspor Malaysia wajib ikut sekatan Amerika. Kalau US sekat China, Rusia, Iran, kita pun kena ikut sekali. Rare earth, tenaga infrastruktur semua kena tapis oleh Amerika Syarikat. GMO dan makanan produk Amerika boleh masuk tanpa kawalan. KKM, pertanian dan JAKIM hilang kuasa semak. GLC dan ekonomi rakyat, Petronas, TNB, MARA semua tak boleh utamakan syarikat tempatan. Amerika boleh saman Malaysia kalau rasa terpinggir. Budaya dan digital, 80% siaran TV kena buka kepada kandungan luar. Amerika tentukan siapa kita boleh kerjasama dalam digital dan teknologi. Bila negara luar boleh kawal dasar ekonomi, makanan dan budaya kita, ini bukan pelaburan, ini penjajahan moden.